Hello gang, hari ni kita nak pergi tengok kereta baru untuk raya gang. Tak ada, bukan kereta baru. Apa panggil apa? Reward dah, reward. Untuk saya motivate saya punya diri. Saya kena kita tengok hari-hari kereta tu. Kena kita tengok hari-hari, mungkin insyaAllah satu hari nanti semoga dimudahkan rezeki dapat keluarkan kereta tu. Kereta tu lama dah saya inginkan. Kereta yang saya shoot hari tu, kereta A45 tu. Okay gang, jom ikut saya, jom. Ya, ini saya nak bagi tengok kereta lain. Tapi saya terracun dengan kereta ni. Oh my god! Ada Civic Type R MK8. Jom kita tengok apa dalam dia. Jom kita try duduk lah. Bismillah. Sedap pada. Boleh start ni? Lah? Bismillahirrahmanirrahim. Jom kan kita try start. Dia punya opening meter dia tu. Memang lawa. Ada gua ni. Bonek lambu dah ada gua ni. Bonek lambu. Si dia tak. Ni dia panggil si kan ni dia gini. Pakai si tekan. Pakai si Type R. Ni baru hot original, tak ada hot convert. Manual. Jemput sini. Okay, korang tengok ni. Kod seri ni, limited ni. Original lah ni. Tengok dia punya dalam. Dia punya dalam gila lah geng. Mileage kata dah 8,000 lebih. Mileage pun 8,000 je. Oh, lebih. Dah hak dah kan. Seat dia puff. Seat bucket original Type R. Luah dah sebut je. Okay, sebelum korang tengok video ni sampai habis, saya nak ajak video ni disponsor oleh Token Set. Okay, mula-mula korang register dulu. Lepas tu Token Set sini dia ada 3 step. Register, recharge dan add on robot. Add on robot ni akan buat kerja untuk kita. So senang lah sikit kan. Okay, korang boleh recharge secara digital recharge ataupun currency recharge. Okay, dalam apps ni juga korang boleh pilih berapa hari korang nak add on robot. 10 hari, 15 hari, 90 hari. Okay, kalau korang nak buat duit lebih sikit, korang invite je member-member korang yang berminat dengan game ni. So korang dapat duit tu bukan daripada add-on robot saja, tapi daripada hasil bonus yang member-member korang yang join tu. Kalau kawan korang pula yang ajak member-member dia, korang akan dapat 1 hingga 2 daripada income dia. Dia kira macam bonus lah kan. So senang buat duit. So siapa-siapa yang nak join boleh tekan link dekat bawah.
Dia kena fungsi pekal lah. Oh, dia ada 3 lah. Cuma tekan out tadi. Yelah, dia main tayar. Rakak gitu jadi. Kan, kau tengok ni, dia punya rim ni. Besar tu rim dia. Rim 20. Maaf ke. Brembo Caliper. Memang kalau ambil kereta ni, dia senyap sikit kena buat adjust sikit. Jadi smart lah tu. Nombor plate 2 angka. Laki je. Semak je. Okay. Ini kita tengok pula kereta A45S. Aku tak tahu lah kereta sini banyak sangat kereta. Teracu. Tengok dalam dia. Meter dia. Tengok meter dia. Meter dia dalam. Boleh tidur malam je. Kita try start tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Pekal dia? Ini dia. Okey. Ya. Macam Volkswagen depan. Saya duduk dalam ni. Apa nama ni? Yaris? GR Yaris. GR Yaris. So GR. Oh. Ya. Ini ada saya. Ya, ni apa kau ni? Tak dia punya opening dia. Tapi menu kan. Luna. Ha? Luna feel. Aku tak mampu. Ha ni. Dia untuk metrik ni ah. Tu dah le yo. Memang smart. Tapi dia lebih kurang macam ya tu lah. Si paket apa semua. Si paket GR lah. Ni GR. Ring dia buat dah. Dia pakai dia punya ni di bukan sendiri le. Brake disc dia sendiri. GR. Untuk kereta ni saja. Untuk kereta ni saja. 2 pintu dah, 2 pintu. Dia mari 2 pintu. Oh. Apa hati siapa-siapa mari nak tengok kereta boleh ambil tak sini. Dekat edaran ni. Banyak kereta dia ada. Kereta limited ni baru masuk rasa kereta ni. Tu ada lagi. Barunya ada Mustang, tak ada Mustang. So, siapa-siapa nak mari tengok boleh mari tengok dari sini. So, tengok dulu apa pandai-pandai main kata.